Ada yang risau kalau berlakunya situasi darurat, macam mana mereka nak jual emas mereka. Save dan share dulu video ni untuk rujukan di masa akan datang. Dalam keadaan keamanan yang kurang stabil akibat perang seperti sekarang ni, ramai orang buat keputusan untuk berhenti membeli emas. Tetapi sebenarnya inilah masa paling penting untuk tuan-puan mengalihkan simpanan wang fiat tuan-puan dan bekukan ke dalam bentuk aset emas. Walaupun kita tidak terlibat secara langsung dengan perang, kesannya tetap sampai kepada kita. Harga minyak naik yang mana akan menyebabkan kos pengangkutan meningkat dan akan naik. Bila kos hidup meningkat, inflasi berlaku dan nilai wang kita sebenarnya sedang jatuh. Sebab tu, aset seperti emas digunakan sebagai salah satu cara untuk melindungi nilai simpanan dalam jangka masa panjang. Sebenarnya, emas merupakan aset fizikal yang diterima secara meluas di seluruh dunia kerana nilainya tidak bergantung kepada kerajaan, tetapi pada berat dan ketulenannya sahaja. Jadi, dalam banyak keadaan krisis kewangan sebelum ni, emas masih mempunyai permintaan di peringkat antarabangsa kerana sifatnya yang mudah dicairkan. Yang penting, kita kena faham simpanan emas bukan untuk jangka masa pendek, tetapi sebagai sebahagian strategi untuk memastikan sebahagian simpanan tuan-puan lebih stabil untuk menghadapi perubahan ekonomi nanti. Yang mana belum tahu, melalui akaun Emas Gap Public Gold, kita boleh menabung emas 99, aset emas fizikal secara sikit-sikit. So, bagaimana caranya? Boleh klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun Emas Gap percuma, saya akan bimbing sebaiknya.